Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan hadirin yang saya hormati. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Peribahasa ini mengajar kita bahawa kekuatan sesebuah bangsa lahir daripada perpaduan. Oleh itu, pada hari ini saya berdiri penuh yakin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita melihat pokok serai walaupun batangnya banyak, akarnya berpaut antara satu sama lain? Begitu juga dengan sirih yang disusun rapi, cantik dipandang dan melambangkan kesopanan serta adab yang tinggi. Begitulah juga rakyat Malaysia, walaupun kita berbeza agama dan budaya, kita hidup di bawah satu bumbung yang sama, iaitu Malaysia. Perbezaan bukanlah alasan untuk berpecah, sebaliknya menjadi kekuatan untuk menyatukan kita. Hadirin sekalian, paradigma saya yang pertama, akidah teguh, harmoni kukuh. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, menghormati orang lain serta saling membantu dan hidup dalam kasih sayang. Apabila kita mengamalkan nilai-nilai murni ini, pergaduhan dapat dielakkan, persahabatan dapat dipupuk dan perpaduan akan terus subur kekal. Murid yang menghormati guru, menghargai ibu bapa dan menyayangi rakan-rakan sebenarnya sedang menghayati rukun negara. Hadirin yang saya kasihi, paradigma saya yang kedua, raja ditaati, negara harmoni. Prinsip kedua rukun negara ini, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, merupakan rukun yang sangat penting. Raja ialah lambang perpaduan Malaysia. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah menghormati institusi kerajaan, mematuhi undang-undang dan sentiasa mencintai tanah air. Sebagai guru, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat serta menjaga nama baik negara. Ingatlah, negara yang aman lahirnya daripada rakyat yang bersatu dan saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, paradigma saya yang ketiga, yang sedikit kita semai, yang banyak kita tuai. Perpaduan tidak bermula dengan perkara yang besar. Ia bermula dengan amalan yang kecil. Contohnya mengucap salam, menghulur senyuman kepada rakan, berkongsi bekal dengan sahabat sekerja, bekerjasama dalam segala perkara dan menghormati budaya serta kepercayaan orang lain. Perbuatan yang kecil ini akhirnya akan melahirkan masyarakat yang penyayang dan negara yang harmoni. Seperti sirih yang tersusun indah, begitulah juga kehidupan kita. Apabila kita menjaga adab dan kesopanan, kita akan dihormati oleh semua orang. Hadirin yang dikasihi, Malaysia merupakan sebuah contoh negara dunia kerana rakyatnya hidup dalam suasana aman walaupun berbeza agama dan keturunan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah datang sendiri, tetapi hasil usaha generasi terdahulu yang sentiasa mengamalkan semangat perpaduan. Kini tanggungjawab itu berada di bahu kita pula. Kitalah generasi pewaris yang akan memastikan keharmonian negara akan terus berkekalan. Warga Dewan yang saya kasihi, sebagai penutup bicara, marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz setiap kali perhimpunan, tetapi diamalkan dalam kehidupan seharian.
Hormatilah sesama kita, sayangilah rakan sejawat, kasihilah keluarga, cintailah negara, kerana sesungguhnya bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.